Di mana seperti yang saya sebut tadi bahawa saya bukanlah orang yang mereka benda ini, tetapi sekadar mengungkap kembali apa yang disebut oleh para ulama sebelum inilah Dalam kajian moden antara orang awal yang bercakap tentang sunnatullah ini ialah Dr. Abdul Karim Zaidan. Jadi Dr. Abdul Karim Zaidan ini di Jabatan Dakwah dikenali sebagai tokoh dakwah lah. Tapi dia dikenali begitu dengan dia adalah orang yang pertama menulis fiqhud dakwah. Jadi dengan adanya fiqhud dakwah itu dia dilihat bercakap tentang dakwah tadilah. Tapi dia juga menulis usulul fiqh. Dia juga tokoh di bidang fiqh. Dan bukunya mengenai sunnatullah itu tidak begitu ditonjolkan. Sedangkan dia juga menulis sunnatullah dalam kehidupan masyarakat. Ada lebih kajian sunan ilahiyah di Fakulti Usuluddin. Maksudnya di bawah Usuluddin tu ada dua jabatan dan seorang profesor muda ada menulis buku 3 jilid iaitu Sunan Ilahiyah Nazariyah wa Tatbiq. Sunnatullah, teori dan praktikalnya. Buku tu ada saya beli 3 jilid, agak tebal dan begitu detail lah diulas. Jadi yang macam itu juga ada seorang ulama Syria. Dia adalah seorang profesor sosiologi dan setelah Syria terjebak dengan perang saudara itu dia lari ke Jordan. Maka dia menukar watak daripada seorang profesor sosiologi kepada seorang syekh yang berbicara tentang Islam, namanya Syekh An-Nabulsi. Lupa dah An-Nabulsi. Tapi Nabulsi lah belakang dia, dekat belakang dia tu. Dia ada tulis satu ensiklopedia, agak tebal juga, sekitar dalam 600 muka surat. Ensiklopedia itu tajuknya Al-Qanun Al-Ilahi. Dia menggunakan istilah Qanun Al-Ilahi. Apapun semua itu belegar adalah mengenai pedoman bagaimana Allah ini mengurus alam, dan pedoman-pedoman itu disaring kemudian dijadikan panduan untuk memahami pergerakan alam tadi. Okey, kalau kembali kepada ensiklopedia yang ditulis oleh Nabulsi tadi, beliau menggunakan istilah kanun. Beliau tak guna istilah sunan. Karena perkataan sunan itu mufradnya sunnah. So maksudnya jalan ataupun kaedah tadi. Jadi beliau lebih suka menggunakan kanun kerana katanya kanun itu adalah merujuk peraturan yang kecualian. Semua kena akur dengan kanun tadi. Kemudian kata dia,
apabila dia mendalami tentang kanun al-ilahi tadi ataupun kanun Qurani tadi, beliau dapati bahawa kebiasaannya apabila Allah menyatakan satu, di sebalik gejala itu lazimnya ada dua sebab, lazimnya. Namun ada beberapa gejala yang sebabnya ada lebih dua, dan setakat yang disebut itu, pertama rezeki. Rezeki ada 9. Dia punya pemboleh ubah yang mendukung kepada terhasilnya rezeki. Adapun selain daripada rezeki itu, pemboleh ubahnya terikat dengan dua pemboleh ubah sahaja. Dia pun binalah teori. Misalnya masuk syurga. Masuk syurga tu satu gejala lah. Maka dia kata cuba lihat ayat Quran sebut in lazina anu fa'amilus solihat ulaika lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Panggil ayat yang lain lagi. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi ayat itu dan ayat-ayat sepertinya menunjukkan bahawa pemboleh ubah kepada masuk syurga itu dua. Kan? Satu beriman, satu lagi beramal soleh. Jadi berdasarkan kepada itu beliau mengatakan semua perkara yang dalam sejarah hidup manusia, dia tidak didorong oleh faktor tunggal. Dia mesti didorong oleh dua faktor. Begitu. Ada dua faktor. Misalnya kata dia, kalau kita lihat penulisan sejarah silam, ulama sejarah silam, mereka guna perkataan, mereka begitu begitu narrow ataupun begitu rigid dalam mentafsirkan sejarah manusia itu disebut faktor iman itu. Mereka meletakkan kepada gerak sejarah itu ialah iman semata-mata. Gerak sejarah itu. Maksudnya patutlah kita sebut gerak sejarah penting dalam sejarah Islam itu ialah hijrah. Kan? Jadi kita dapati penulis-penulis sejarah Islam bila mereka mengulas apa yang dorong para sahabat berhijrah, maka mereka akan bawa bukti, bawa dalil bahawa sahabat berhijrah itu kerana Allah. Jadi kita tak nafilah benda tu berlaku, tapi berasaskan sunnatullah yang dinyatakan oleh Nabulsi tadi. Kita merasakan takdiran itu sama tempat, taklah salah. Iyakah dia berlaku kerana Allah ya? Maka kita pun pergilah kepada hadis Nabi. Nampaknya Nabi sendiri mengakui bahawa faktor pendorong orang tu berhijrah bukan Allah ya. Hijratuhu lillah wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi kalau Nabi sendiri mengatakan orang pergi berhijrah itu ada dua faktor, kenapa kita kata satu faktor? Kan? Jadi fahamlah kita bahawa Nabi sebagai seorang Rasul pun mengatakan hijrah itu sejarah. Jadi gerak sejarah yang menggerakkan peristiwa hijrah itu ada faktor iman dan ada faktor sosioekonomi. Ada faktor sosioekonomi tadi. Jadi dalam nilai agama, orang yang bergerak pergi hijrah kerana nak kahwin itu tak ikhlas lah. Itu bukan bidang perbincangan kita. Kita bukan cerita tasawuf, kita bukan cerita akidah. Ya, kita nak ceritanya gerak sejarah tu. Jadi sejarah itu digerakkan
Tapi kalau kita pergi kepada komunisme ataupun sosialisme, mereka mengatakan gerak sejarah faktor ekonomi saja. Pun tak betul juga kan. Mengatakan semua gerak sejarah berlaku disebabkan oleh ekonomi. Tapi kalau kita merasakan yang mengatakan gerak sejarah itu faktor ekonomi saja, kita merasakan silap, maka di atas nada yang sama kita mengatakan penulis sejarah Islam dulu mereka tidak berniat jahat, cuma mereka mentafsirkan gerak sejarah itu di atas satu faktor, iaitu iman. Jadi benarkah semua manusia itu bergerak di atas iman? Jadi kalau saya lebih cenderung pada pandangan Nabulsi tadilah, iaitu setiap faktor itu didorong oleh dua pemboleh upah. Jadi bila ianya berlaku secara dua pemboleh upah, maka kalau tanya saya akan sebut ada orang berhijrah kerana iman dan ada orang berhijrah kerana ekonomi. Janganlah tanya saya siapa iman, saya tak tahu lah, tapi saya nak sebutnya ada dua lah, gitulah. Jadi siapa tu, mana boleh kita tuduh orang, dia ni tak ikhlas, itu prajurit. Jadi begitulah kalau kita tafsir orang masuk parti PAS ni kerana Islam ke. Jadi kalau kita tengok masa PAS kalah kan tak ramai orang masuk parti PAS. Bila PAS menang ramai. Jadi ada orang masuk parti PAS kerana jawatan. Jadi sama berlaku pada PKR. Dulu kan sebelum PKR menang kita adalah parti marahim, betul kan? Bila dah menang kita adalah parti orang kaya pula. Jadi bermaksud samalah. Jadi subjek, saya tak kasut siapa-siapa ya, tapi subjek sejarah itu berlaku dekat PAS, berlaku dekat PKR, berlaku dekat UMNO. Jadi itu yang saya merasakan bahawa sunnatullah itu dia tidak satu. Saya yakin sangat dia tidak satu, dia mesti dua. Cuma siapa-siapa tu deep research lah, kita pergi jibah jauh lagi lah, tapi setidak-tidaknya begitu. Jadi kita pun faham benda ni berlaku gitu kan. Jadi sejak daripada itulah, saya bila melihat sesuatu, saya mesti mencari faktor kedua. Saya mesti mencari faktor kedua. Kenapa? Kerana dalam tradisi penulisan sejarah Islam kita hanya menggunakan faktor tunggal. Jadi, orang jadi baik kerana Allah. Iyalah sebab orang tu Rabi'atul Adawiyah. Sebab orang itu Ibrahim Adham. Tapi kalau dia Pok Loh bin Pok Ngoh, iyakah kerana tu kan? Jadi dia ada faktor lagi. Jadi dengan itu fahamlah kita bahawa ada orang begitu, ada orang begitu. Jadi itu yang disebut oleh Nabulsi tadilah. Jadi dia mengatakan bila menghurai tentang manusia, maka faktor itu ataupun gejala itu satu, tetapi pemboleh ubah yang mendorongnya lazimnya dua. Jadi kalau kamu nak mengesahkan, kamu bacalah Quran, tengok hadis Nabi, tengok biasanya Allah akan sebut faktornya dua begitu. Jadi bila faktornya dua begitu, apabila kita meneliti sejarah, sejarah ulama, kan sejarah ulama di negara kita ini sudah banyak orang menulisnya. Tak nafilah orang tulis biografi itu, kan? Tak banyak, dah banyak orang tulis. Tapi yang perlu dilakukan secara kritis itu bukan menulis biografi ulama, tapi memperbetulkan metod penulisan biografi itu. Kenapa? Kerana dalam penulisan biografi itu ada beberapa pendekatan yang tidak holistik dan mendalam. Misalnya, kita tengok dalam sejarah kita ada biografi itu, kita ada 3 jenis biografi. Pertama, kita ada tarajim. Kan tarajim. Tarajim tu maksudnya menulis biografi ringkas ulama dengan tujuan memperkenalkan ulama itu ataupun tokoh lah, ya, tokoh itu. Dan
yang merintis penulisan ini ialah ahlul hadis, sebab nak tahu sanad tu dia ni siapa, kan, misalnya nama Abu Musa, banyak Abu Musa mana tak tahu, gitu kan. Maka di atas keperluan itu ulama hadis menulis tarajim. Kemudian tarajim tu berkembanglah, pattern yang sama berkembang. Ada tulis tarajim, ada tulis wafayat, ada tulis tabaqah, tentu kan. Dia berkembang dalam pengistilahan tertentu, tapi tujuannya ialah li ta'rifil a'lam, memperkenalkan tokoh tu. Okey, kemudian dia pergi sana pula, dia ada sirah. Jadi sirah itu dimulai dengan Nabi lah. Kemudian bila menulis sirah itu tujuannya adalah mempercontohi, kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ditulisnya sirah itu tujuannya nak dicontohi. Objeknya mungkin dah makruf, tapi nak contohi dia maka perlu pendetailan. Jadi setentang dengan sirah itu kita panggil dia biografi, kan? Jadi ditulislah biografi. Jadi oleh kerana sirah itu dinisbahkan kepada Nabi, maka perkembangan awalnya objek sirah itu ialah orang yang berautoriti agama. Jadi berlakulah sirah para ulama. Diberi sirah para ulama. Okey, ketika mana penulisan sirah terhadap objek maksum iaitu Nabi adalah makul jika kita tidak menulisnya dalam bentuk tajrih itu. Sebab dia Nabi tu kan, dia ada kedudukan tu. Tapi dek kerana terbiasa dalam bentuk macam tu, bila ulama ataupun ahli sejarah menulis sirah yang bukan Nabi pula, biografi tu bukan Nabi dah. Jadi bila berpindah dari Nabi kepada bukan Nabi, maka sepatutnya dibawanya ialah laras penulisan je. Tapi ini tidak, dibawa sekali kemaksuman objek tu. Objek tu dibawa maksum. Jadi akhirnya berpindah dari sirah kepada hagiografi. Hagiografi itu bermaksud menulis sirah bukan untuk diteladani, tapi menulis sirah untuk diuja. Jadi lama-kelamaan penulisan sirah itu sudah melencong dari tujuan asal kepada tujuan pemujaan, bukan lagi teladan. Jadi kalau penulisan sirah itu kekal sebagai objektifnya teladan, maka ciri keteladanan itu mestilah realistik dan manusiawi. Kan? Dia mesti realistik dan manusiawi lah, dah nak teladan. Jadi kalau kita nak contohi orang, mesti orang tu berada pada tara kita. Muhammadun Rasulullah. Kan? Ya, Muhammad tu Rasulullah. Innahu kana rijalun. Disebut begitu. Dia adalah ana basyarum mithlukum. Aku adalah manusia serupa dengan kamu. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan kepada Al-Quran menyaran kita apabila kita menulis sejarah seorang tokoh, maka perlu dikekalkan manusiawinya tadi. Sebab kalau kita menulis dengan tujuan pemujaan, maka kita sudah bertukar daripada sirah kepada hagiografi, iaitu manaqib ataupun pemujaan tadi. Di peringkat awal, ketiga-tiga itu masih diraih. Tapi lama kelamaan, dia sudah bertukar sehingga sudah tak ada lagi tarajim, sudah tak ada lagi sirah, semuanya jadi manaqib. Semuanya jadi pemujaan. Jadi bila kita lihat kepada penulisan, baik penulisan itu secara akademik ataupun akademik, kita dapati di negara kita, di Indonesia, di Nusantara ini, kesemua biografi ulama berbentuk hagiografi. Berbentuk hagiografi. Jadi apabila dia berbentuk hagiografi, ada elemen-elemen baik, iaitu
menteladani ulama, mengangkat kedudukan ulama. Tak nafilah benda baik itu. Tapi kamu kena kena tahu juga bahawa dalam hidup ini kita terikat dengan teori masa. Ini saya belajar dalam tasawuf. Teori masa. Ini graf ni, ini. Tadi kan kita sebut positif, negatif. Kalau kita kata ini positif, bawah ni negatif, maka kalau kita letak nilai positif itu 100, maka dia akan berkurang 75, 50, 25, kosong. Ketika ini 100, sini kosong, sini 25, sini 50, sini sudah 75, ini 100. Jadi bermaksud, waktu ni makin lama dia berlangsung pada pattern yang sama, dia menyebabkan nilai negatif makin membesar. Nilai itu. Dan dia tidak berlaku pada orang kafir je, dia berlaku pada manusia lah. Jadi sebab itu kita lihat dalam pemerintahan, makin lama dinasti itu, makin zalim pemerintah itu. Itulah. Apa yang berlaku pada Umawi, apa yang berlaku pada Abbasi, apa yang berlaku pada Mamluk, sama je. Makin lama, makin tak baik. Sebab tu kalau kamu baca syair, Imam Syafi'i kata, belajar kena tulus zaman, kena panjang tempoh. Ya betul. Tapi janganlah tempoh dekat master saja 12 tahun. Itu dah tak bagus tu. Itu dah tak bagus tu. Itu bodoh tu. Betul tulus zaman, tapi tulus zaman itu level berbeza lah. Itu okey lah. Masa saya duduk kat Al-Azhar dulu, kawan-kawan yang malas tu selalu dia baca syair Syafi'i lah, tulus zaman. Duk Mesir 12 tahun, degree pun tak habis. Oh, itu. Tapi kalau Mesir pergi sana pun itu okey. Dan Imam Syafi'i pun manalah duduk lama-lama dalam satu peringkat tu. Jadi tulus zaman itu disalah tafsir. Sebab tulus zaman tu dia akan jadi begitu. Jadi sebab itu kalau kita lihat siapapun yang duduk pada garis ini lama tak baik. Lama tu tak baik. Sebab itu dalam hidup ini jangan duduk lama-lama sangat. Kan duduk lama rumah orang kan tak baik. Mula nampaklah bulu hidung lah, uduh lah. Duduk sekejap. Coba duduk sekejap. Lepas tu anak yang duduk lama dengan mak, dinafikan baiknya. Anak yang duduk Kuala Lumpur je baik. Betul kan? Balik Goreng Pisang je. Wow, sebab jangan-jangan. Lama tu dia begitu kan. Jadi oleh kerana itu, apabila kita sebut begitu, maka apa pun yang kita nak tafsir, bila dia lama tu, dia makin menurun. Mungkin di peringkat awal, bagus. Tapi maka saya namakan teori ini dipanggil teori mendapat tu. Jadi teori mendapat itu nampaknya bukan salah kerana agama mengakui bahawa adanya di sana mujaddid. Ya ba'atsullahu ala ra'si kulli mi'atin sanatin man yujaddidu laha dinaha. Jadi at-tajdid tidak berlaku pada usuluddin, dia tak berlaku pada semayang, puasa tu. Yang berlakunya ialah pendekatan tu. Jadi yang rosak tu rosak pendekatan, bukan rosak usul tu. Rosak kata, kita dah lama semayang, kita buat hak baru pula lah, tak payah semayang. Itu tak tu. Kan? Itu merosak agama, tapi tajdid itu memang berlaku. Jadi yang mendak itu faktornya ialah tadilah. Kan faktor tu adalah faktor tadi. Jadi oleh kerana itu apabila berbalik kepada kita tadi, Abu Bakar dipuja pemerintahannya baik sebab pendek. Kan sebab pendek. Osman dikutuk pemerintahannya sebab dia lama 14 tahun. Jadi bila 14 tahun ada modal lah nak kata aku. Kalau pendek
tak sempat nampak jahat. Habis Jadi sebab tu kalau kamu nak bina nama baik, kamu duduk di jawatan-jawatan tinggi, lompat cepat-cepat. Duduk sekejap, tukar jawatan lain pula. Jadi tak sempat nampak ewek itu. Jadi orang akan tulis biografi kamu comel. Sebab apa? Sebab pendek gitu. Kalau kamu duduk lama je, begitulah. Misalnya kamu tengok saya baiknya, untungnya Ustaz Faiz, saya cuba tanya bini saya, nak cekik kali ikut. Dia dah 30 tahun dah duduk dengan saya. Dia kata satu masa nanti saya cekik kali ikut abang. Dia tak minta lah cerai, tapi betapa deritanya dia kan. Jadi gitulah. Sebab lama lah. Dia student saya. Saya ni ikan haruan makan anak. Kan? Gitulah. Jadi dia dulu mula-mula kahwin tu saya ingat balik rumah terus bawa air panas bubuh dalam jelur, gendam kaki, lap dengan tuala good morning. Anak murid kan untuk guru. Sekarang ni saya buat air ke dia pula ya. Jadi kenapa jadi gitu? Jangan kutuk dia, saya sayang kat dia. Saya punya lama lah. Lama tu dia menurun gitulah. Kan? Jadi apa yang kita boleh sebut bila ulama tadi dia adalah manusia kan? Jadi kita tidak tuduh dia buat apa, kita tak tahu, fakta tak ada, data tak ada. Tapi kita merasakan takkan dia semulia itu. Takkan dia semulia itu. Dengan sebab kita ada rasa begitu, maka kita takkan fanatik lah dengan dia. Tapi yang betul dia buat betul tu kita akuilah. Jadi itu yang menjadikan metod penulisan itu menjadikan tokoh itu sederhana, bukan berlaku pemujaan. Bukan berlaku. Contoh kesederhanaan. Ramai orang menulis mengenai kehebatan Tuan Guru di negara kita. Kemudian mereka membuat satu rumusan yang saya tak boleh terima. Dia kata ulama dulu mereka alim dalam semua bidang. Saya tak make sense. Tak boleh terima. Bukan saya tidak mengakui keilmuan dia, tapi data-data yang diberi itu tidak menyokong kesimpulan itu. Ada beberapa faktor. Bila saya bertanya kepada orang yang buat kesimpulan ulama dulu dia pandai dalam semua benda, maka kita tanya dia, berasaskan apa awak mengatakan dia pandai dalam semua benda? Maka dia kata kita lihat tulisannya. Oleh kerana dia menulis dalam semua benda, maka dia pandailah dalam semua benda. Oh kalau begitu saya pandai semua benda lah sebab saya banyak saya nulis. Kamu tak, kenapanya? Kenapa kena pakai kaedah yang lain? Tadi kan kamu kata dia menulis dalam semua benda, maka dia alim dalam semua benda. Jadi saya banyak menulis dalam semua benda. Tapi saya bodoh pun. Saya hanya tahulah dalam sejarah, dalam falsafah sejarah yang lain. Saya tak tahu. Habis yang boleh tulis tu, tulis je lah, rajin tulis. Kan? Tapi saya bukan mengatakan dia tidak alim, tapi tulisan sahaja tidak boleh membuktikan dia alim. Cuma dia rajin menulis, okeylah. Lain dengan mengatakan dia suka menulis dengan dia alim dalam dua benda yang berbeza. Yang kedua, Allah kan sebut dalam Quran, wa ma utitum min ilmin illa qalil. Jadi kalau awak kata dia alim semua benda, awak kena masuk ayat Quran tu. Nombor dua kan. Nombor tiga, Nabi pun bila ditanya ada wallahu a'lam, takkan dia tahu semua benda, Nabi tahu separuh benda. Baik dia jadi Nabi, dia tahu banyak benda. Kan? Jadi apa yang sepatut kita sederhanakan? Saya tak suruh nafikan dia orang alim. Kita mengatakan beliau adalah seorang tuan guru yang pakar dalam bidang fiqh, namun penulisannya boleh didapati dalam beberapa bidang yang lain bagi mencetus penulisan bidang tersebut oleh orang lain. Itu kan sederhana. Dengan tidak menafikan pun. Tak nafi dia tulis, tak nafi dia sumbang. Tapi bila dia menulis begitu mendalam dan diperakui ilmunya dalam bidang fiqh, ayat itu terakui dan logik pun. Dia tahu dalam satu bidang,
Tapi dalam bidang lain, kenalah dia sentuh sebagai pelopor. Orang yang mula-mula sentuh, begitu. Orang yang mula-mula sentuh. Jadi, itu yang menjadikan pengkajian sejarah itu lebih sederhana terhadap tokoh. Menjadikan penulisan itu biografi sebenar, bukan hagiografi tadi. Tapi kalau kita tak memahami secara dua tadi, kita lihat didorong oleh agama je lah. Jadi dilihat oleh dorongan agama, maka terjadilah kita menulis tentang Nabi. Tak apalah sebab Nabi ada mukjizat. Nabi itu ada mukjizat. Jadi bila dia ada mukjizat, kalau dia buat benda pelik-pelik pun, okeylah sebab itu mukjizat. Lepas tu kita kata, Tok Guru pun ada juga karamah. Ya betul, saya tak nafi karamah itu. Tetapi karamah itu mesti ada ciri-ciri pengkaramahannya juga. Saya ada seorang kawan. Kawan saya tu, lebih kurang saya lah kalau kita kata dia ada karamah, saya tak percaya mana. Dia kawan kan, bukan kita pun ustaz juga kan. Gitu. Satu hari dia pakai, dia duit banyak kot. Dia pakai kereta BMW 5 series. Salah begitu. Dia parking kereta di kawasan orang ramai, parking kereta di masjid, di padang luas tu. Dia nak pergi ambil buku dia, tiba-tiba kilat datang. Kilat datang, kena tiang tapi kelihatan semacam kena dia. Kena dia pun. Cakap aku tanya, mu kena sungguh kan? Tak ada, kena benda lain. Dia cakap, tak kena pun. Tahu macam. Sebab dekat parking dia tak ada tiang elektrik, kena tiang tu. Jadi dia kerana terkejut, dia jatuh. Lepas tu, orang datanglah meluru nak pergi ambil kadir, dia pun bangun. Maka orang pun kata, hebat. Kena kilat tak mati. Dia kena kilat tak mati. Jadi dia pun gitulah. Dan dia biarkan cerita dongeng tu sebab ada benefit lah. Wali lah. Saya kata nak kamu. Dia kawan gitu. Jadi ada benefit lah. Sebab bila kita dah wali kan. Jemaah jadi ada benefit. Jadi sebab bila orang menulis sesuatu tu, kita kena sanksi juga pada penulis tu. Siapa yang tulis tu? Kalau dia menulis seperti mana penulis Injil, tak boleh percaya. Kan Injil kan ditulis 200 tahun selepas Nabi Isa wafat. Oh, tengah-tengah tu apa berlaku tak tahu. Kan inqita' sanad tu putus. Jadi berlaku dalam biografi di negara kita ataupun di Nusantara, penulis itu tak pernah hidup sezaman dengan tokoh tu. Jadi ceritanya karamah. Mu tahu mana? Hearsay. Dengar. Siapa tak pernah pun mengaji pondok, cuma minat pergi bila tua, cerita. Dia pula Tok Lebak, betul tulis. Kan? Jadi sekarang kita tidak nafikan ulama tu hebat. Tapi kita merasakan metodologi tu ada masalah tu. Betul kau begitu, betul kau. Saya tak sebutlah nama ulama tu nanti dipanjangkan perdebatan, tapi sebut kawan saya tu sebab tak apa, saya kenal dia. Memang dia kata pun dia tak kena pun kilat tu. Tapi dah orang kata dia hebat sebab kena kilat tak terbakar, jadi gitu je lah. Lepas saya dengar cerita dia pun, saya pun ambil lah manipulate juga situasi. Satu kali saya mengajar di masjid, saya beli baju yang saya beli tu murah lah sebab saya beli di Giant. Mana ada baju mahal kat Giant. Giant ni kan baju murah je, RM25. Masa tu saya baru jadi pensyarah, PT pun tak ada. Baju tu dia kain campur plastik. Jadi kalau hujan dia tak basah. Jadi saya pun berjalan kan masa tu. Daripada kereta saya berlari sampai ke masjid. Dia sampai tu saya pun buat gitulah, dia tak basah lah. Lepas tu pakai songkok. Songkok mana nampak basah hitam. Ada seorang makcik tu dia minat dekat saya. Dia kata,
ustaz memang wali. Lalu hujan tak basah. Kita menafi pun tidak, tapi menangguk dia air keruh lah. Jadi kita pun dia pun cerita habis kat kawan. Orang kata saya wali. Tengok PPB, sudah kau 2 kali kau terhutang budi dengan aku. Jadi apa maksud? Sebab itu apabila kita membaca biografi, kita tak boleh telan semuanya. Tapi kita janganlah hina ulama tu. Di mana apa-apa yang disebut itu menggunakan metodologi yang betul, kita percayalah. Misalnya metodologi sanad, kan? Muridnya Syekh Ali pernah melihat Syekh ini bla 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 bla. Ianya diceritakan oleh cucunya bla bla bla. Itu okeylah, maksudnya tak adalah perlu sampai begitu rigid kena ittisalus sanad mu'addal, tak adalah sampai begitu, tapi setidak-tidaknya ada orang ni kata begini, orang ni kata begini yang pada kemunasabahan ilmunya betul cerita tu. Biasanya kalau cerita-cerita yang ada sanad macam tu kan dia tak mengapu. Dia betul lah. Tapi yang berlaku ni ditulis dalam kitab itu tanpa sanad. Penulis tu ditulis je. Jadi bila dia tulis, kita sebagai seorang yang mengkaji sejarah, kita merasakan bahawa di sana ada 2 lah. Pertama, dia berniat baik tapi terlebih baik. Jadi bila terlebih baik, maka dia tak baik juga. Sebab penulis mesti menulis perkara sebenar. Bila dia baik, dia terlebih tadilah. Kan? Ataupun penulis tadi tidak menggunakan metod yang betul. Jadi itu menjadikan kita tidak mudah telan tu. Tapi kalau perkara yang ada sanad, ada apa tu, kita terima lah begitu. Jadi hagiografi begitu berkembang di negara kita ataupun di sebelah Nusantara ini, apabila semua fakta-fakta tentang ulama itu dinisbahkan pada kitab. Sedangkan kitab itu tidak ditulis berasaskan sanad. Kan kalau misalnya kita kata kitab Sahih Bukhari, kita bolehlah terima tanpa melihat sanad. Kerana dalam kitab dia tu penuh dengan sanad. Sampai boring baca. Kalau kamu boleh khatam Bukhari tu memang hebat. Qala sana wa sana, sana an sana wa sana, sana. Kadang hadis jengkal. Sananya 5 jengkal. Jadi tak apalah kalau kita terima Sahih Bukhari pun sebab dia ditulis dengan sanad tu. Tapi kalau buku hagiografi ditulis tentang tokoh seseorang, ada disebut dalam buku Nurul Yakin ke apa disebut dalam Bustanul Arifin. Lepas tu kita tengok dalam Bustanul Arifin tu tak ada benda tadi. Jadi kalau saya akan menggunakan apa yang disebut oleh Nabulsi tadilah. Iaitu manusia bila melakukan sesuatu, dia tidak didorong oleh faktor tunggal. Dia didorong oleh 2 faktor. Jadi 2 faktor itu, jika di sana ada faktor agama, maka mesti bersama agama itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Misalnya, contohnya lagi, baginda SAW apabila dia nak menggalakkan sahabatnya pergi berperang, kan? Maka baginda SAW menyebut tentang syurga dan ekonomi. Nabi sebut dalam hadisnya, kata Nabi, irzu tastaghnu. Sebut begitu. Pergilah kamu berjihad, kamu akan kaya. Kenapa Nabi sebut irzu tastaghnu? Pergilah berjihad, kamu akan kaya. Sedangkan ketika mana dia sebut itu, kan dia bercakap dengan para sahabat. Jadi bermaksud sahabat terdorong untuk pergi berperang kerana agama, dan ada faktor satu lagi. Itu dia juga dapat kekayaan. Contohnya lagi apa yang berlaku dalam kitab Riyadhus Salihin Babut Taubah, iaitu cerita Ka'ab bin Malik. Kan baca kitab Babut Taubah dalam Riyadhus Salihin tu, Babut Taubah tadi. Ka'ab bin Malik tak pergi perang Tabuk, kan? Sebab apa tak pergi perang Tabuk? Sebab asyik duk tengok harta dia, kebun tamar dia, kerana dia dapat daripada hasil peperangan bersama Rasulullah. Jadi bermaksud dia dah sahabat tu. Bermaksud dia berjuang kerana Allah lah. Tapi di samping kerana Allah, ada juga ekonomi itu. Ada juga ekonomi. Jadi dalam kita memuliakan Ka'ab tadi,
Kita mulialah kerana dia ketabahannya dan sebagainya. Tapi dia juga terdorong oleh faktor ekonomi juga, kan? Walaupun ekonomi itu tidak faktor utama, tetapi dia faktor bersama. Jadi sebab itu saya membuat kesimpulan, apabila kita melihat satu perlakuan seseorang tokoh, maka kita jangan melihat dorongannya satu, dorongannya lazimnya dua ataupun lebih. Misalnya kita tengok Nuruddin Az-Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, apa semualah. Betul orang akan menceritakan dia memerangi ni, tapi takkan tak ada faktor lain. Mesti ada faktor lain. Jadi itu yang menjadikan ketika mana kita menulis biografi seseorang, kita berlaku sederhana terhadap tokoh tadi, memujanya tidak, menghinanya pun tidak. Kita memberi penilaian yang adil terhadap orang tadilah. Kan Nabi pun tak suka orang puja dia. Ingatkan bila orang-orang Islam yang pergi ke Habsyah, dia terbiasa tengok orang Habsyah puja padri-padri Kristian, orang soleh. Jadi bila orang Habsyah tu balik, dia terbawa-bawa perangai sana, maka Nabi pun sebut la tatra'u alayya kama yatra' alaihi Bani Israil. Jangan puji aku berlebihan seperti mana yang dibuat oleh Bani Israel terhadap Nabi dan pendeta mereka. Bermaksud, dengan kata lain dalam konteks penulisan biografi, seolah-olah Nabi sebut, jangan tulis hagiografi. Jangan tulis tentang aku ni, hagiografi, tetapi tulislah tentang aku dalam model biografi. Jadi biografi itu ialah kita bercerita mengenai sejarah seseorang, tetapi dengan nada ataupun dengan bentuk manusia tadi. Okey. Itu nombor 2. Nombor 3 ya, mahasiswa semua. Kita lihat ya bahawa dalam tulisan An-Nabulsi, dalam tulisan Abdul Karim Zaidan, beliau ada mengemukakan beberapa di sana sunnatullah, antaranya dia panggil tadafu'. Ya, tadafu' disebut qanun ataupun sunan at-tadafu'. Tadafu' itu diambil daripada perkataan walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Allah sebut begitu. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kalaulah tidak kerana manusia itu mendorong sesama mereka, maka sistem itu akan rosak. Jadi itu menunjukkan kepada kita dalam hidup ini, untuk melakukan sesuatu, kita tidak perlu melakukan semua perkara. Kan? Kita bawa contohlah ya kepada sistem alam tabi'i. Kan? Kalau kamu ada seorang kawan yang gemuk, kan? Nak main buai. Jadi bila kamu nak hayun kawan kamu yang gemuk tu nak main buai, mula-mula hayun penatlah sebab berat dia tu. Penat kan? Tapi jangan risau, 5 kali je penat, lepas pada tu gravity take over. Betul tak? Memanglah dia penat. Tapi bila dah bergerak tu, gravity pun tolak. Tak penat lah. Jadi bermaksud untuk menggerakkan buai kawan si gemuk tu, kita tak perlu buai dia 20 kali. Jadi hanya orang bodoh lah duk buat 20 kali. Bapanya? Sebab gravity boleh take over. Jadi itu belum lagi bercerita pasal manusia. Maksudnya pasal buai pun kita guna teori gravity. Mula-mula ya kita. Lepas tu lama tu dialah take overnya. Jadi samalah juga dalam hidup ini. Dalam kita hidup ni, ada benda yang kita buat separuh, kemudian orang lain tolong selesaikan. Orang lain tolong selesaikan. Jadi,
dalam kita mentafsir gelagat manusia, manusia yang bijak ialah manusia yang tahu memanipulasi. Contohnya, ya, kalau saya tanya kamu, kenapa tidak ditangkap dan disebat 80 rotan orang yang menuduh Aisyah berzina? Kan misalnya dalam surah An-Nur kan ada disebut siapa yang tuduh perempuan, apa ya ayatnya, muhsanat itu kan, ghairu syahadah apa semua begitulah, lupa dan saya banyak dosa hafal Quran dulu tak ingat. Wallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Betul kan? Ayat tu begitu. Nabi pula ketua negara. Orang tuduh bini dia berzina. Sedangkan Aisyah perempuan yang baik. Jadi memenuhilah ayat tadi kan. Wallazina yarmunal muhsanat tu. Tu kenapa tak ada kes didakwa, ditutup? Sedangkan Nabi boleh jejak je siapa cakap. Jawabnya kerana si munafik itu dia pandai buat sehingga berita tu berlaku tapi dia tak kena tangkap. Dia buat macam mana? Nanti kalau kamu nak buat berita palsu, belajarlah yang ni. Jadi tak kena tangkap lah. Kamu hanya cetus, kemudian dia tersebar sendiri. Itu dia panggil. Kita tak perlu buat sampai sudah. Kita buat sikit, lepas tu alam tu berkembang. Jadilah. Jadi orang yang buat sampai Z bodoh. Jadi dia tak perlu buat habis. Ajar kamu jadi jahat pada pembunuh yang jahat. Saya ajar ilmu ya. Jahat tu kamu ya. Gitu. Misalnya kita nak suruh orang petikai kredibiliti seseorang. Kalau kita kata dia jahat kerana dia telah mencuri begian-begian pada belan-belan, yang tu kena kita. Sebab kita telah membuat satu tuduhan A to Z. Tapi kalau kita nak suruh dia kena, di mana kita tak kena, maka kita menggunakan kaedah dalam hidup ini kita buat satu benda, ada orang lain lah yang akan sempurnakan. Maka caranya ialah kita buat soalan sensasi. Kan? Kita pergi kat dia. Nabi ni tua. Janganlah kata saya pula jahat kat Nabi. Saya hanya buat senario je lah. Saya tak adalah mulut macam tu dekat Nabi ya. Ana barik min hadza kan. Nabi tu tua. Bini ramah. Rok kan, larat kot. Lepas tu mestilah tak larat kot. Jangan, bukan kita kata. Rasanya lah. Tu yang bini muda dia bermalam dengan lelaki muda. Wah apa ya? Itu kot Jadi bila kita timbulkan soalan itu di mahkamah, dia tak boleh kata kita tuduh. Saya tak tuduh, saya tanya. Takkan tanya pun salah dalam demokrasi. Tanya je. Tapi pertanyaan itu menimbulkan persepsi. Jadi persepsi itu diberi oleh orang lain. Tanya dia, saya tak tahu. Jadi itu yang tersebar. Kan? Misalnya saya bisik dekat sebelah tu, hujung tu kan, kawan kamu tu. Lepas tu saya sebut 2 perkataan je. Lepas tu cakap dia, kamu cakap kat dia. Saya yakin perkataan yang sampai kat sana 12. Kan? Kamu baik belakang ni. Tapi walaupun kamu baik, tapi kamu manusia. Kan? Ataupun saya tutup kain dengan dia, saya buat. Jadi, kamu buat. Mesti siapa sana jadi begitu. Tak tahu ya. Jadi nak sebut ya, dalam hidup ini ada teori itu. Kan sunnatullah itu bahawa ada benda kita tak perlu buat semua. Kita tak perlu buat semua.
Jadi sebab itu setan dia smart, dia lama dah tipu kita. Takkan dia nak kerja rajin macam tu. Takkan dia mesti smart. Okey, kalau saya tanya kamu, setakat yang kamu faham kamu jadi ustaz tak lama nak jadi ustaz besar ni, dosa ni yang kamu tahu dia terbahagi pada berapa? Setakat yang kamu tahu. Oh, apa benda? Dosa besar kecil. Satu baru. Dua apa baru satu lagi. Lagi. Fikir. Dosa tersembunyi, dosa zahir dua baru. Lagi. Dosa hati, dosa perbuatan. Tiga dah lagi. Bagus tu. Tapi tak lepas lagi ni. Lagi. Dosa yang diampunkan, yang tak diampunkan. Tak ampun. Okey, pak lagi. Tak sentuh lagi. Ada lagi. Saya tahu kamu tak tahu banyak begini. Dosa dengan Allah, dengan makhluk kan? Itu biasa je. Bukan masuk musim layar lagi. Masuk musim layar kena tahu lain. Apa tahu kalau luluh turut benar, kalau tak tahu mesti ada lain lagi. Jadi bila kita tak tahu baki-baki lagi tu, itu yang setan dia relax itu. Kan? Setan tu relax. Okeylah saya sebutlah. Dosa ni setakat yang saya tahu ada 18 jenis. Bukan item tu. Item tu ada 80. Yang jenis-jenis macam tadi. Yang kamu sebut tu ada 10 lah. Yang biasa tu. Dia ada 8 lagi. Kamu kena ngaji kemudian. Salah satu dia panggil dosa punca setan dan dosa punca nafsu. Lepas tu bila dah masuk mutaakhir ni, dosa gabungan antara setan dan nafsu. Mesti kamu tak pernah dengar dengan Profesor Tasawuf aja tu kan? Ada. Jadi setan ketika mana dia nak rosakkan kita, dia cetus je, lepas tu dia duduk diam lah. Yang akan meneruskan orang tu buat dosa ialah nafsu tu. Itulah dia panggil konun at-tadafu. Maksudnya mu buat sikit, lepas tu orang lain sambunglah. Dengarkan menteri yang baru letak jawatan tu kan? Kan dia mengaku, bukan saya tuduh, dia mengaku. Dia kata memang kerja kami untuk buat kacau. Ya betul. Betul lah. Jadi bila kita nak buat kacau, kita tak perlu buat A to Z, kena tangkap kat polis lah. Kita cetus je lah. Kan? Bila kita cetus kat sini, macam ombak tu lah. Dia pun makin besar. Gitulah. Jadi sebab itu ustaz-ustaz ni dia bodoh. Dia buat A sampai Z tu kena tangkap kat polis tu. Kita kena cerdik lah. Kan Allah sebut walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kita cetus, lepas tu dia kena. Kan kamu pernah main apa benda yang dulu ada gedengik ke benda dia panggil tu kan, yang jatuh semua tu. Domino apa? Tak kan panggil domino ke? Domino tu main. Ikutlah domino effect. Begitulah domino effect. Kamu hanya jatuh yang sini je kan? Dia jatuh sampai sana tu bukan saya buat. Saya buat yang ni je. Apa dia buat dia tak tahu. Dia tak suruh dia jatuh. Dia nak jatuh. Kan? Gitulah. Itu maksud walaula daf'ullah tu. Jadi bila kita buat yang ni beri action. Yang ni beri action menyebabkan yang tu pun action. Yang tu pun action, pasal gitulah. Jadi dengan perkara itulah kita lihat sejarah bergerak begitu. Sejarah tadi bergerak begitu, maka orang bijak dia tak perlu buat semua benda. Dia hanya perlu mencetuskan perkara tu dan dia pun jadilah rantaian efek itu pun berlaku panjang gitu. Jadi apabila kita melihat itu dalam konteks dosanya, maka kita dapati setan tadi dia punya tujuan dia kekal ni simple aja, nak ajak orang masuk neraka sama dia. Kan? Jadi sebab itu bila ada pengarah filem kata syaitan ni dia nak cengik kita, tak. Itu bukan setan, tu cerita yang disebut oleh pengarah filem Melayu. Setan dia tak akan bunuh kita, sebab bila dia bunuh kita tak masuk neraka lah sebab kena bunuh. Jadi rugilah dia.
Bukankah dia janji dengan Allah, la aghwiyannahum ajma'in, kan? Aku nak tipu manusia semuanya. Jadi bila manusia tadi nak sabit masuk neraka, dia kena ada prima facie. Mesti ada asas untuk dia masuk neraka tu. Asas untuk orang tak dimasuk neraka, dia hendaklah buat dosa dengan pilihan. Dengan pilihan. Jadi setan tak akan paksa kita buat dosa. Sebab kalau dia paksa kita buat dosa, kita tak masuk neraka lah. Nanti bila dekat nak masuk neraka, ya Allah, saya ni curi ni, dia duduk belakang, duduk kata kalau saya tak curi dia sepak. Jadi tak masuk neraka lah kita, dia. Jadi semua benda manusia mesti berlaku secara sukarela. Jadi siapa nak suruh sukarela orang tadi buat dosa? Dia goda nafsu lah. Bila nafsu dah sudah tergoda, maka nafsu pun paksalah kita. Dan kita akan masuk neraka. Kenapa? Kerana nafsu itu juz'un minna, sebahagian daripada kita. Sebahagian kita memaksa kita, dikira kita buat dengan rela. Buktinya bulan puasa. Semua kita tahu dan semua kita percaya setan ambil cuti. Sama ada secara rela ataupun dipaksa, kan? Hadis sahih. Malam pertama bulan Ramadan dirantai syaitan. Syaitan kata jangan duduk tuduh aku kongsi-kongsi, aku cuti. Ya. Tapi cuba tengok berapa banyak membazir berlaku di bulan Ramadan berbanding sebelum Ramadan. Bukankah dia sebut innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Kita punya membazir sampai setan kata baik aku cuti panjang sebab dosa membazir lebih banyak masa aku kerja dibanding aku cuti. Jadi bermaksud setan tak perlu kerja kuat. Dia hanya perlu goda nafsu, lepas tu nafsu godalah kita. Jadi selamatlah dia. Jadi samalah juga bila kita tengok dalam sejarah, kita tengok tu kan, maka kita mesti cari siapakah yang berada di sebalik pelaku sejarah. Kan siapa yang berada di sebalik pelaku sejarah. Jadi untuk mengetahui siapa di sebalik pelaku sejarah, mudah je. Siapa yang dapat untung dengan berlakunya peristiwa itu? Siapa yang dapat untung? Jadi kadang-kadang orang tak nampak benda itu. Jadi bila kita tak tengok siapa yang dapat untung dari peristiwa itu, maka kita pun tuduh-tuduh merata. Jadi analisis kita tidak tepat lah. Siapa sebenarnya yang dapat untung? Kan? Jadi oleh kerana itu, bila kita lihat kan apa yang ada pada sejarah kita ini, kadang-kadang kita diarahkan oleh orang lain untuk berfikir begitu. Kan diarahkan oleh orang lain untuk berfikir begitu. Misalnya kita kerana bergaduh dengan syaitan ni lama sangat, maka kita pun menggunakan satu pendekatan, iaitu kita kata kita mangsa. Kan kita kata kita mangsa. Ni setan, ni belakang ni celaka sungguhlah setan. Berkebetulan ada ayat suruh kutuk setan, kita pun guna kesempatan. Dia hanya sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sebut mata setan ni. Oh, tambah kita pula. Jadi setan tu berkebetulan tak dengar dia bercakap. Lagi sedap kita kata ke dia. Gitu kan. Jadi akhirnya kita suka sangat berbicara sejarah secara play victim. Secara play victim. Sebenarnya kadang-kadang orang yang kita tuduh tu, aku tak buat pun. Misalnya Yahudi. Kan misalnya Yahudi. Ya, saya tak sokong pun Yahudi. Tapi ada benda yang Yahudi buat, ada benda yang Yahudi tak buat pun. Misalnya peperangan Jamal. Jadi, habis yang kita kata semua peperangan umat Islam ini adalah konspirasi Yahudi. Tu yang Jamal tu Yahudi pun tak ada lagi, Zionis pun tak ada lagi. Perang dah. Siffin perang dah. Bukanlah saya sokong Yahudi tu. Jangan kata ustaz nampak lain menang. Dah sokong apa menatang Yahudi tu nak kalah dah, tak ada nak sokong dia. Tapi kita janganlah menyalahkan sepihak tadi.
Jadi dalam perancangan atau dalam satu-satu peristiwa, jika Yahudi mendapat manfaat, maka betul lah Yahudi lah yang puncanya. Tapi kalau dia pun tak ada lagi, takkanlah Yahudi. Takkanlah Yahudi. Maka kenapa kita tidak mencari orang yang mendapat manfaat dari konflik itu di kalangan orang itu sendiri? Orang tu lah, Yahudi pun tak ada kan. Jadi apabila kita dah pakai stereotip Yahudi, maka akhirnya berlaku di zaman sekarang, orang dah terbiasa dengan pattern play victim tadi, maka Netanyahu pun guna yang tu, kita pun guna gitu lah. Kita pun pakak-pakak kutuk satu dunia, kutuk Yahudi. Kadang-kadang yang untung orang Islam kok. Dia yang berselindung di sebalik kutukan tu. Kan, di sebalik kutukan tadi. Jadi sebab itu kadang-kadang kalau kamu orang jahat kan, kamu kena cari orang jahat kedua duduk bersama dengan kamu untuk dikambing hitamkan. Kan? Sebabnya kalau orang jahat tu dekat kampung tu kamu seorang je, mudahlah orang nampak mu jahat. Jadi cari jahat lain 2-3 orang, di mana bila kamu buat jahat, kamu tuduh dia belakang dia pun bengong. Lepas tu sekali-sekala biarlah dia buat jahat juga. Jadi senanglah. Sebenarnya, dan itulah cerita Tamil ada. Benda sama je. Jadi dalam sejarah pun sama je. Kan kita kata itu Yahudi. Entah negara Teluk punya perancangan. Tak tahu. Kan? Bila kita tengok konflik di Libya, Arab Spring dan sebagainya, yang dapat manfaatnya ada sebahagian negara Islam. Bukan Yahudi pun, ada negara Islam yang mempunyai tujuan tertentu untuk mengalihkan bla-bla itu dan ini, maka kita pun pakailah naratif yang sama. Yahudi, lepas tu kaitlah, kita pun benalah teori lama Yahudi, Quraizah, Qainukok lah, apa siapa Yahudi duduk dalam Qainukok. Weh, kawan tak ada dah weh, tak ada kena-mengena dengan kawan, tapi dia ada bawa naratif tu lah. Jadi kita pun rasa puas hati, berjaya menyalahkan Yahudi. Tapi bila kita tengok siapa yang untung, orang lain. Jadi sebab itu bagi kita yang melihat sejarah tadi, kita akan tengok begitu kan. Dan bila kita tengok, ada benda yang sifatnya zahir, ada benda yang sifatnya terselindung. Jadi ada sunnatullah menyebut walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Jadi bila kita buat benda baik, kita juga menggunakan kaedah yang sama. Bahawa kita mula cetus je baik, jangan risau kelangsungan baik tadi. Kerana la tazalu ta'ifatum min hadhil ummah zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum. Kita cetus je buat baik. Lepas tu akan adalah manusia baik yang sokong. Gitulah. Jadi begitu juga bila orang nak buat jahat, dia cetus je dan dia dah boleh agak bergeraknya begitu ke sini dan dia ambil lah. Jadi sebab apa? Sebab manusia itu sifatnya macam tu. Sifatnya macam tu, dualism tadi. Dalam dia benci pada orang ni, ada juga benda yang dia suka. Dalam dia suka dengan orang ni, ada benda juga yang dia benci. Sebab itu Iran masih boleh bertahan. Kan barak kepung dia. Tapi dia ada benda-benda yang menjadikan dia boleh bertahan. Dan dia bertahan dalam celah-celah yang ada tu. Dan celah-celah yang ada. Betul Iran itu Syiah. Betul, tak nafi. Syiah itu sesat. Ya betul, tak nafi. Tapi bukan Iran dan Syiah dia sesat. Barak pun sesat. Kan? Barak pun kafir. Mana beza dua tu kafir kalau masuk neraka setelah je. Kalau masuk neraka lah. Tapi kenapa kita boleh baik dengan Barat? Dengan Iran tak boleh. Sebab kita berfikir diarah oleh orang lain lah mengajar kita berfikir. Bila baik dengan Iran, astagfirullahalazim. Tapi dengan Donald Trump, alhamdulillah. Ke mana pun sedarjat je dua tu kan. Dia sedarjat je. Sama kafir, sama masuk neraka. Kalau nada yang ekstrim lah, maksudnya begitu.
Tapi kita melihat, jadi bila kita jadi macam tu, ada orang lain yang dapat untung di situ. Ada orang lain. Tapi bukan Yahudi pun. Bukan Yahudi. Siapa yang mencanang cara berfikir itu? Dialah yang dapat untung. Sebab benda tadi. Jadi oleh kerana itu, saya lah melihat, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Tadi, dia sama seperti teori domino effect. Tadilah yang kamu sebut itu, kamu tak perlu buat semua. Kamu hanya perlu gerakkan sikit, lepas tu orang pun begitulah. Jadi, bila kita buat macam tu, orang akan dicari, begitulah. Jadi sebab tu bila kita tengok sejarah, kamu nampak benda macam tu, maka kamu, misalnya Musa alaihi salatu wassalam, mula-mula dia melakukan dakwah, dia berdakwah seorang ya. Harun tu pula jenis penakut, cakap pun tak pandai. So jadi pun kan bila Musa naik ke atas tu, Samiri buat hal sikit, Harun duduk diam. Dia sampai Musa tarik janggut Harun, muat gapo tak ada. Dia kata, aku tunggu mu turun lah. Dia teman lah, tapi teman seteman-teman. Kan dia macam orang perempuan pergi tandas kan. Perempuan pergi tandas kan, lagi dua orang macam nak begok dua, kena begok dua kan, seorang aja, seorang tu. Gitu lah. Jadi Harun dengan Musa tu gagap lah sebab dia apa panggil telo di kekok baru api masa kecil tu kan, telo begitu. Lepas tu kalau pergi seorang takut dengan Fir'aun, maka dia Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri, betul kan? Maka Allah pun lantiklah Harun jadi nabi, tapi tak adalah berfungsi seperti Musa. Bila Musa dengan Harun pergi, Musa berasa yakin lah sikit. Tapi yang bercakapnya Musa, Harun tak cakap-cakap pun. Macam peneman perempuan tadilah ketanda. Gitu je lah Harun tu. Jadi bila Musa pergi, Musa bercakap dan sebagainya, kan Musa tadi pergi. Jadi bila Musa dan Harun tadi dia pergi, mula-mula dia datang bersama dengan tadi, Musa ada dua tugas. Dia tak ada satu tugas. Dia ada dua tugas serentak. Sebab tu saya sebut dua-dua tadi kan. Tugas pertama, berdakwah kepada Fir'aun. Tugas kedua, membawa Bani Israel pergi ke Palestin. Dia ada dua tugas. Jadi kalau dilihat dalam sosiologinya, dia sebagai seorang pemimpin politik yang juga seorang rasul. Di mana dia mengajak Fir'aun untuk beriman pada Allah. Dia tak ajaklah kaum dia beriman, sebab kaum dia beriman dah. Kan kaum dia sembah Allah dah. Jadi dia dengan nisbah kaumnya, dia adalah ahli politik. Dia dengan Fir'aun, dia ialah seorang rasul. Saya rasa kamu tak pernah dengar orang sebut begitu kan? Kamu nampak Musa itu rasul je lah. Ya, dia rasul, tapi ada side itu, dia pemimpin politik. Jadi bila dia pemimpin politik, dia melakukan dua tugas serentak, maka dia menempuh kesongengan Fir'aun lain. Tahu songeng? Songeng tak tahu? Songeng lah. Recam penentangan itu. Kan Perdana Menteri kita kan suka sebut perkataan yang orang tak faham. Jadi supaya saya nampak profesor, saya sebutlah benda yang kamu kepunya ya. Jadi kesongengan itu, songeng Fir'aun lain, betul kan? Songeng Bani Israel lain. Kan? Jadi bila dia berdepan dengan songeng ataupun karena lah bahasa mudahnya. Tapi kalau sebut karena tu jadi macam tutor je. Profesor kan kena sebut lain, jadi songeng lah. Jadi kesongengan Fir'aun tadi lain, kesongengan Bani Israel lain. Jadi kerana Musa tadi dia berdepan dengan karena Bani Israel yang pelik itu, dia mampu tak buat seorang. Dia tak mampu buat seorang sebab Bani Israelnya pelik. Tapi dia tahu ada orang tak ikhlas akan ikut dia. Maksudnya ada dorongan masyur ekonomi. Dia tahu. Maka sebab itu Nabi kita sama juga. Kenapa bila Allah beritahu 500 orang nama munafik, kenapa Nabi tak declare? Sebab kalau Nabi declare, Nabi hilanglah sokongan tu. Nabi tahu pokok sokong dia ni tak ikhlas. Tahu daripada tak ikhlas dengan tak ada, baik ada biar tak ikhlas pun.
Kita buat semua ikhlas kau. Saya tak ikhlas pergi belajar Azhar dulu sebab ayah rotan. Sekarang jadi profesor. Tak nak lagi masuk ibu. Sana pergi tak fikir nak jadi ustaz. Saya nak jadi pilot dulu. Kan patah harum. Gitulah. Patah harum, patah harum. Tak nak pun. Tapi dah kena ayah rotan, pergilah. Tapi balik jadi ustaz. Lepas tu pagi-pagi pergi belajar tasawuf. Bukan kerana Allah pun. Sebab piti tak ada. Lepas kelas makan nasi. Tak ada bukan kerana Allah. Mungkin kamu kata, oh patutlah tak ikhlas. Habis kamu ikhlas kau. Jadi maksudnya. Gitulah hidup ni. Jadi Nabi Musa tu bagus. Saya tak petikai Nabi Musa. Tapi Nabi Musa percaya kepada Qanunud Dawafi'. Akan ada orang berkepentingan tu. Salah seorangnya Qarun. Qarun tu kan pengikut Nabi Musa. Jadi cuba bayangkan kalau Nabi Musa ignorekan Qarun. Dia takkan dapatlah supporting. Jadi biarlah dapat supporting tak ikhlas pun daripada tak ada. Baik ada. Daripada tak ada, baik ada. Dakwah tak boleh berjalan kalau tak ada orang support. Takkanlah setiap kali orang nak support kita ikhlas ke? Kan? Misalnya kita buat kelas macam ni, ada orang kaya nak sponsor. Ikhlas apa ni? Tak, kita tak tanya. Hari selalu lah. Lepas tu besok tanggung demo. Kan? Kita tak tahu kan? Jadi akan ada begitu. Maka Qarun pun berlaku. Nabi 50 orang munafik tadi lah. 50 orang munafik tadilah yang berbaris dalam barisan perang. Bila diintai oleh pengintik Quraisy, dia nampak ramai. Betul kan? Bila nak pergi perang, waktu lagi balik. Tak apa dah lagi balik tu. Yang penting masa ambil gambar ramai. Kan? Ambil gambar ramai. Mana sedap sikit. Perang sikit tak apa lah. Apalagi kawan tu percuk juga sebab ramai ni. Cuba Nabi kata, tak ikhlas balik-balik. Dah, panggillah dulu. Biar nampak ramai tu. Jadi tu dia panggil Qanunut Tadafu. Kita jangan takut bila kita nak buat apa-apa benda, apatah lagi benda baik. Allah janji nak tolong. Tapi dia tak mungkin yang akan tolong tu semua ikhlas, murni. Risaunya. Kau jalan, tolong, jalan. Dulu orang pas salah faham. Bila nak perjuangkan Islam, mesti orang jaga semayang, orang ikhlas apa kan. Akhir sekali bila nak ikat bendera, tak ada orang nak panjang. Sebab orang ikhlas ni semua tua-tua belakang. Siapa nak panjang? Last sekali dia baiklah dengan mak krek, mak motor tu. Tu panjangnya. Sebab undi dia tak tanya, undi ikhlas ke tidak. Kan dia tanya, undi menang. Gitu je lah. Jadi Qanunut Tadafu' tu ada di mana-mana. Dengan kisah Nabi pun kita tengok, dekat situ pun kita tengok. Jadi dia menjadikan kita apabila kita nak buat satu benda baik, kita jangan takut sangat. Aku ni nak buat benda baik je. Allah suruh, aku buat. Lepas tu kita buatlah. Jadi sebelum orang kenal kita, sebelum orang tengok kita punya mileage pergerakan tu, ya penat lah. Tapi bila dah orang tengok, orang dah, jadi orang pun ikut. Dia akan adalah orang lain lah pula yang supportnya tadi. Saya buat apa panggil Happy Life dah 10 tahun. Mula-mula buat habis duit saya. Beli makanan apa. Sekarang tak habis dah duit saya sebab orang beri untuk projek itu. Sebulan mau dalam 20,000. Dan nak cari mana saya bukan orang kaya pun. Tapi percaya bahawa Qanunut Tadafu'. Buat je dulu. Buat. Lepas tu orang macam kita pikul jenazah tu kan. Yang bila orang semayang jenazah tu kan, kena kita mula-mula dulu akak dulu berat. Dosa banyak kali kau. Lepas tu dah ramai orang pikul tu kan. Ambil pahala je lah. Saya tak akak lah mula-mula tu sebab berat. Masa orang dengan pikul ramai tu letaklah sebab pahala dikira kena je. Biarlah makailah. Gitulah ramai. Jadilah kan. Jadi nama maksudnya, ada orang ditakdirkan duduk mula-mula. Jadi lenyik lah dia nya duduk mula-mula tu. Tapi orang yang duduk kat tengah tu, tak dapat lah. Orang gitulah. Jadi itu dia panggil Qanun At-Tadafu'. Kamu nak baca panjang lagi, bacalah dekat Karim Zaidan ke apa semua tadi kan. Iaitu
setiap perkara ataupun kawan kita sebut tadi, domino effect tadi kan. Maksudnya bila kita buat sesuatu, akan ada orang lain pula support, akan orang lain ikut, dan terus. Tadilah. Okey, itu perkara yang keberapa tak ingat dah nombornya. Okey, seterusnya yang terakhir sekali, bukanlah yang terakhir dari segi ilmu ini, maksudnya terakhir pada sesi ini, iaitu kita dapati di mana Syekh Ratib, nama dia Syekh Ratib Nabulsi. Ingat tadi lupa. Syekh Ratib Nabulsi dalam ensiklopedianya yang bertajuk Qanun Al-Ilahi tadi, Qawanun Al-Ilahiyah, Qawanin Al-Quraniyah, beliau mengatakan bahawa di sana ada kanun at-taghallub, iaitu kanun di mana kebenaran itu akan menang. Allah sebut dalam Quran, iza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bila datangnya kebenaran, maka hilanglah ataupun sirnalah kebatilan tadi. Okey, apabila kita tengok kanun tadi ataupun sunnatullah, kebenaran itu akan datang dan dia akan mendobrokkan kebatilan tadi, kita percayalah sejarah membuktikan begitu. Tapi perkara yang pahit yang perlu kita faham dalam kanun ini ialah kebenaran biasanya datang kemudian. Ya, kebenaran itu datang kemudian. Jadi bila kita sebut kebenaran itu datang kemudian, maka kita akan bertanya, kenapa jadi begitu? Kan kita sebut tadi kan level atas. Kita belajar tadi ialah kebapaan. Bapa jadi gitu tu. Kan kenapa? Jadi kalau kita tengok cerita Tamil, kalau cerita Hindustan, kalau ditawarkan saya berlakon, saya nak jadi jahat. Saya tak nak jadi hero. Sebab hero peluk heroin tu 2 minit lepas tu habis cerita. Jahat sedap, boleh cium, boleh apa kan. Itu lama, 2 jam boleh buat jahat ya. Hero 15 minit habis. Dia rugi walaupun handsome. Jahat uduh pun sedap sikit kan. Tapi tak ada orang panggil jahat pun tak apalah ya, gitu. Jadi sekarang bila kita tengok kepada ghalabatil haq tadi, kebenaran akan mengatasi kebatilan tadi, maka kita tanya kenapa dalam sejarah memperlihatkan kebenaran tu datang kemudian. Tak boleh ke ustaz? Kebenaran ma'arif lisukum bid'ah tu kan. Allah. Jadi ada 3 sebab kenapa kebenaran tu dia akan datang kemudian. Okey, sebab yang pertama dia berkait dengan teori hero. Dia berkait dengan teori hero. Dalam sejarah kita ada beberapa teori, antaranya teori hero, teori Superman, macam-macam lah. Bukan Superman yang cerita tu. Teori Superman ni maksudnya ialah di mana ada sebahagian ahli sejarah mengatakan sejarah itu didominasi oleh hero. Hero, kalau dulu hero itu raja, betul kan? Kalau dulu hero itu panglima, gitulah. Kan kalau orang cerita apa-apalah kita tengok movie, mesti ada teori hero. Hero kan dominant tadi. Cuma dalam cerita Hindustan dan Tamil, dia ada teori sampingan ataupun watak sampingan, tapi itu popular juga. Pak Tolu dia sebelah hero tu kan. Wah, bising tu. Dia popular juga. Dan dia katakan dia dapat bayaran lebih banyak daripada hero tu. Sebab dia menceriakan cerita tu yang tak sedap tu. Okey. Berbalik kepada teori hero tadi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam kaedah ganjaran yang Allah janji, dia beri pada apa kita buat. Betul kan? Dia beri pada apa yang kita buat. Kalau dia beri tentang apa yang kita dapat, nayo. Kan sebab ada orang rajin belajar tapi tak luluh-luluh. Saya tengok juga ramai kawan saya duduk kat Mesir tu, baca buku punyalah peras sampai nak pergi exam tu, bakar buku tu, minum abu. tak lulus. Jadi tak adil kan kalau macam tu. Jadi dia
Dia kena tengok apa yang dibuat. Jadi kalau orang tu buat sungguh, dia masuk syurga lah. Jadi dia tak kira hasil tu. Okey. Bila begitu, kalau kita bayangkan kebenaran itu kekal, benar, maka hero sikit lah. Kan? Sebab bila kebenaran tu kekal, lepas tu tak ada lah peluang nak jadi hero tu. Jadi oleh kerana peluang untuk jadi hero tu kena ramai, maka sebab itulah jahat tu kena mari dulu. Jahat tu kena mari dulu. Itu satulah sebabnya. Jadi dengan adanya kemungkaran, maka baru adalah amir bil ma'ruf. Kan? Lepas tu bila kita pergi tanya ulama fiqh, mana aula, mana utama mencegah mungkar dengan mengajak buat makruf. Maka para ulama mengatakan mencegah mungkar lebih utama daripada menyuruh orang berbuat baik. Jadi bermaksud kena zahirkan dulu buruk tu. Jadi bila buruk tu zahir, maka dengan adanya buruk tadi adalah respon orang untuk menentang tu. Dan bila ada orang menentang, maka orang ni dipanggil hero lah. Sebab dia boleh tolak tu. Macam tadilah. Kalau tak ada orang yang lemah, macam mana nak nampak orang tu kuat? Kan? Misalnya kalau kamu pergi rumah orang tua, orang lemah belaka. Jadi tak ada lah kuatnya. Tapi untuk menjadikan nampaknya hero, maka ada tadi. Jadi sebab itu kita lihat Nabi datang setelah fasad itu zahir. Kan dia tidak kata Nabi Muhammad datang geng dia enjoy. Pak ada Abu Jahal. Abu Jahal kau jahat lah. Mana ada gitu. Abu Jahal tu jahat dah, dominan dah, baru bangkit Nabi. Firaun tu dah melampau, baru datangnya Musa. Bukan salah apa-apa cerita pun. Jadi bermaksud jahat itu ada, barulah nampaknya hero tu. Isteri saya dia tak percaya saya pandai silat. Saya dapat tali pinggang. Mana? Dululah kuruh lah, sekarang lemah letih dah lah dulu. Dia tak percaya sampai sudah. Atau bila saya ajar anak lelaki saya bersilat lebih kurang, dia kata, abang belajar dekat YouTube ke? Astagfirullah. Aku pandai jugalah kan. Jadi saya berharap sangat ada orang kacau kereta saya ke malam-malam ke. Bolehlah saya tunjuk. Jadi sekarang ni tak pernah jumpa. Jadi tak percaya dia kita pandai bersilat. Dia tu. Kalau dia mari tua lagi, tak ada dah lah. Berapa puluh tahun dah tak bersilatnya. Perut gendut dah. Jadi rugilah bila jahat tak ada. Hero tak boleh action. Hero tu tak boleh action. Jadi sebab itu dalam sejarah Islam kamu lihat, jahat datang dulu. Kan jahat datang dulu. Setan mari dulu, baru ada Adam. Lepas tu, jahatlah dulu. Sebab dengan adanya jahat, orang baik berpeluang jadi hero. Jadi itu satu, bukan? Okey, yang kedua, apabila jahat itu ada, maka kita kadang-kadang tersilap faham di mana kita berhasrat untuk menghapuskan jahat. Itu silap tu. Kita tak boleh hapuskan jahat. Jahat ni dia macam cerita alien. Kamu nak tengok cerita alien? Nunggung tembok, habis mati alien. Dekat nak balik dah, dia masuk dalam tangan. Waktu pun jadi alien untuk episod akan datang. Betul kan? Dia tak mati alien tu. Dia ada aja. Jadi samalah jahat. Jahat tak akan mati. Sebab bila jahat mati, tak ada lah hero nya. Jadi cerita tu habis dekat Musa. Lepas tu orang lain pun nak jadi Nabi juga. Kan? Bila orang lain nak jadi Nabi, kena ada lah jahat dulu. Cuma rupa jahat tu ada kafir, ada. Itu rupa yang berbagai lah. Tak kisahlah. Jadi cerita mengenai kejahatan itu, dia kena datang dulu, barulah benda tadi. Itu nombor 2 ya. Jahat tadi tak akan mati kerana kita bukan nak bunuh kejahatan, tetapi kita ingin mengawal kejahatan itu. Jadi kejahatan itu perlu dikawal. Okey. Kalau kita bertanya, kenapa jahat itu tak boleh bunuh? Okey, saya bagi satu contoh ya. Misalnya kita kata Samson.
Samsing kan? Jadi Samsing ini benda yang jahatnya kita kata dia rampas. Lepas tu kita kata dia lempar. Kita kata dia bunuh. Betul tak? Kita kata dia hati kering. Macamlah kita senaraikan jahatnya tadi. Jadi benda-benda yang ada pada orang jahat ni, kan, kalau kita bunuh, bagaimana nak bina askar yang nak perang nanti? Semuanya toleransi demokrasi. Nak bunuh. Mana boleh askar mesti hati kering. Askar mesti bila atok orang tu katok gitu je lah, tak tahu kan sakit kau. Mana ada katok dia lah. Jadi bermaksud yang ini ni dia tidak jahat. Cuma dia terletak pada orang yang tak betul tu. Jadi sebab itu kita tak boleh hapuskan benda ni. Jadi sebab itu apabila kita lihat bahawa Islam digambarkan ganas, betul kan? Maka kita bunuh semua elemen yang nampak ganas, akhirnya kita pondan belaka. Betul orang buat apa dekat Palestin? Cobaan. Kenapa? Kerana kita termakan momokkan barat yang mengatakan orang ni begini dia akan jadi ganas dan sebagainya. Pasal kita boleh apa? Kita boleh pondan-pondan belaka lah. Dia au gitu je lah. Siapa nak pergi berjihad? Kita bolehlah conference. Kami bersama Palestin. Siapa nak daftar nama? Kan? Apa ceramah tu pun tak pergi. Segitu je lah. Jadi sebab itu, bila kita bercakap tentang jahat, kita mesti ingat, jahat itu elemennya apa? Ya, bila kita sebut jahat tu, saya selalu jahat tu simple je, mahasiswa semua, iaitu melampau. Ini je jahat tu. Melampau tu jahat. Bukan garang tu jahat. Bukan hati kering tu jahat. Tapi apabila digambarkan, jahat tadi ialah pada watak-watak itu, maka kita pun bunuh semua watak tu. Jadi bila kita semua dah bunuh, kita pun tak berani nak perang. Jadi orang buat apa kita pun cobaan. Ujian daripada Allah. Ujian Allah berlaku, uji berlaku. Orang tepuk punggung bini kita pun cobaan. Orang rapuk anak dara kita pun bersabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Meletihlah macam tu. Tak betul lah kan? Jadi sekarang kita lihat bahawa dibuatnya jahat itu bukan untuk dibunuh jahat itu, tetapi dikawal elemen. Kerana kita juga memerlukan orang-orang yang ganas. Oh, kita perlu. Kita perlu. Cuba kita lihat ya. Bila kita tengok orang berjanggut je, pikul AK-47, kan? Kita sebut pengganas. Cuba kat saya. Cerita Amerika semua ganas belaka. Rambo. Enok susah nak ejo. Tembok orang belaka. Enok susah nak ejo lah kan nama dia kan. Enok susah nak ejo lah tu. Enok susah nak ejo. Apa panggil apa-apalah. Semuanya ganas. Tapi kerana dia tak ada janggut, best pula. Kan dia boleh je. Kita tak boleh kerana kita sudah tersilap membunuh. Kita bunuh tadi. Jadi sebab itu kita tengok Nabi. Nabi tak nak bunuh orang kafir. Kalau Nabi nak bunuh orang kafir, masa perjanjian Hudaibiyah itu, kan Omar buat cula, kalau kita pergi ke Mekah, kita serang, kita menang. Sebab Quraisy dah mati semangatnya, dia kalah. Tapi kenapa Nabi tak pergi? Sampai Umar kata, anahnu ala haqqi. Kita betul kau ni Nabi. Nak kau kita menang pun tak boleh pergi perang lagi. Sebab Nabi kata, aku bukan mari nak bunuh orang. Ya betul lah Quraisy tu kafir. Tapi aku bukan nak bunuh kafir tu. Aku nak dia masuk Islam kan. Jadi apa yang Nabi ajar kita ialah, bila adanya kejahatan itu, pertama, kita ada peluang nak jadi hero tu.
Kan? Jadi kita duduk di Malaysia ni, ramai Cina, ramai India. Peluang tu lah nak masuk syurga cepatnya. Salah satu sabda Nabi, la an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Jika ada orang kafir itu masuk Islam dengan sebab kamu, maka kamu lebih baik dunia dan akhirat. Jadi sekarang saya dengan Zakir naik, siapa masuk syurga dulu? Mesti dia. Saya tengok dia pun meluap. Sebab dia ramai sangat masuk Islam dengan dia. Saya okey, baru 2 orang. Satu Korea, satu Cina, Malaysia. Kamu? Duk lagi? Okey lah, aku ada 2 orang. Kan? Ada okey lah. Jadi bermaksud, kita tidak melihat kafir itu ancaman. Kita melihat, ya, dia satu fenomena yang tak baik. Jadi dengan sebab ada dia, kita ada peluang. Sebab itu Firdaus Wong lebih baik daripada saya, Hussein Yi lebih baik daripada saya, apalah macam-macam lah. Ustaz-ustaz yang basi daripada Cina yang dulunya kafir, sekarang lebih baik. Ustaz Melayu, tapi jangan hungkat aku lah, aku dah 2 dah. Ngomong dah lah, kamu semua lah kan. Ada juga 2 orang. Jadi bila kita melihat benda itu, kita tidak melihat seperti orang ajar kita lihat. Bukan. Benda itu bukan dia memberi peluang kita jadi hero, kan? Yang kedua, kita tidak nak matikan benda tu. Sebab macam mana kamu nak matikan sesuatu yang Allah tak mahu mati? Macam mana kamu nak mati? Takkan kamu lebih hebat dari Allah? Allah sebutkan dalam Quran, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum. Allah cakap gitu. Kalau aku mahu semua orang jadi beriman, boleh je. Tapi aku tak mahu. Aku tak mahu semua orang beriman. Kalau kamu kata, saya nak menghapuskan kejahatan sehingga semua manusia masuk syurga, mesti khayalan. Ya Allah buat neraka, siapa nak masuk? Oh, tak apalah, demi kesejahteraan sejagat, semua masuk syurga, saya seorang duduk dalam neraka. Kuat. Tak ada orang nak masuk neraka. Tak apa, tak apa. Buat. Dah masuk neraka. Ya Nabi sedih lah pakcik dia masuk neraka kan, Abu Talib. Tapi dia tak cekik pakcik dia. Bapa tak nak masuk Islam. Masuk Islam. Mana ada. Nak masuk juga kan. Gitu kan nak kata macam mana. Jadi tapi Nabi tidak melihat itu ancaman. Tapi dia melihat benda. Itu nombor 2 lah. Kenapa benda tadi kan. Okey, nombor 3-nya. Kalaulah kejahatan itu datang kemudian, kebaikan dulu datang kemudian, maka dia tak jadilah satu yang disebut dengan perlawanan yang menjadikan kebenaran itu pada kemenangan itu pada kebenaran. Jadi oleh kerana itu, bila kita berada di pihak yang benar, jangan sedih kebenaran kemenangan itu datangnya lewat. Tapi jangan sedih kan. Bila umat Islam teruk sangat kena di Mekah, maka Allah sebut ala inna nasrallah pasti akan datang, cuma mungkin masanya belum sampai. Jadi di sepanjang perjalanan itu akan adalah orang yang terkorban, ada atau apa. Maka sebab itu dalam cerita Palestin, kita begitu optimis bahawa perjuangan Palestin itu pasti akan berjaya. Cuma kalau tanya bila, tak tahulah. Tapi dia akan berjaya, dan bibit-bibit kejayaan itu dah mula nampak kan. Orang barat dah mula menolak Israel dan sebagainya. Kadang-kadang penyelesaian yang diberi oleh Allah itu satu penyelesaian yang tidak tergambar. Jadi itu lebih kurang lah ya pengenalan kepada sunnatullah. Setidak-tidaknya dapatlah sikit kamu panduan, kalau tak semua pun, melihat sejarah itu supaya ianya terarah. Dan kalau mahu lagi, doalah saya ada masa yang baik dengan Fikri ni nanti. Kita orang tulis buku siap, ikut dia lah. Kalau dia nak duit, dia jual mahal. Kalau saya kaya dah, begitulah. Jadi kita bagi untuk kongsi. Boleh saya setakat itu dulu. Saya pun berasa penat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Lebih baik. Ustaz, soalannya tu? Ya, boleh. Ya? Kan kita sebut tadi kebaikan datang kemudian. Ya.
mana kejahatan datang dulu. Ya, ya. Okey. Tapi sejarah tu berlanjutan. Okey. Kejahatan, lepas tu kebaikan. Iya. Tak ke kebaikan tu jadi permulaan baru kepada sejarah yang akan datang. Maknanya lanjutan tu. Dia tadilah pakai teori ni lah. Dia cerita ayam dengan telur. Jadi potong kat mana? Atas potong tu lah. Maksudnya sekarang bila dia mula kita bincang pasal Nabi berasaskan periodisasi Nuh. Jadi kita mula dari sebelum Nuh tu dia jahat lah dulu. Jadi jahat itu jangan risau, dia tak akan terus kuat. Dia akan kuat lah mula-mula. Lepas tu dia makin melemah. Tadilah teorinya begitu, bukan? Cuma berapa jarak daripada 100 ke 75 tu subjektif lah. Ada yang sampai 100 tahun, betul kan? Ada yang... Tapi dia punya grafnya akan berlaku begitulah. Jadi ketika mana kejahatan itu mula melemah, maka kekuatan kebenaran mula menguat lah. Lepas tu bila kekuatan dah menguat, lepas tu dia akan menurun pula. Jadi seolah-olah kalau kita lihat graf yang baiknya, ialah graf tu dia akan begitulah. Jadi sebab tu kamu semua yang ada dalam kelas ni baik. Sebab hidup kamu pun macam tu. Kan sekejap senang, sekejap susah, sekejap baik, sekejap tak baik, sekejap pening, sekejap sehat. Baiklah tu. Jadi kalau orang kata graf baik, dia bukan macam ni. Graf macam ni tak baik. Graf yang macam ni baik. Lepas tu kalau pergi di IJN, kalau naik turun tu maksudnya hidup. Betul kan? Macam ni maksudnya mati lah. Jadi hidup ni biarlah gitu. Maknanya kita cut. Cuma kamu nak tengok tu kamu cut lah. Kamu cut kat sini nampaklah cerita tu dia jadi relatif begitu. Kamu cut kat situ. Tapi kalau disambungnya dia begitulah. Dia graf begitu. Saya percaya kepada graf ini. Jadi bila percaya pada tu saya baca apa pun macam inilah. Kan kita dengan isteri ada mood baik, mood malas. Masa dia rajin tu 5 jenis air nak buat. Masa malas kita kena buat air ke dia. Yalah betul lah dia naik turun gitu. Kan orang baik sekalipun ada hari dia baik, ada hari dia marah. Jadi dia sebab tu bila kamu bayangkan ada orang grafnya macam ni misalnya. Tak ada. Jadi sebab tu kalau tanya orang kuat iman tu grafnya macam mana? Pada saya graf iman yang baik macam inilah. Mari Ramadan naik, betul kan? Syawal turun, Zulhijjah hijau naik pula, betul kan? Okey lah tu. Kau kamu percaya ada orang iman dia naik tak turun-turun? Ada, mati belaka dah. Nabi Muhammad mati dah, betul kan? Kau kamu kata saya. Cuma potong tu di mana-mana lah. Tak potong sini, nampak gitu. Dia relatif lah sejarah tu. Boleh? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.